Okey. Jadi semoga dimudahkan Okey, jadi malam ni kita nak lihat satu perkara tentang kertas 3. Saya harap perbincangan kita pada malam ini akan membolehkan awak faham betul-betul kertas 3 ni. Faham betul-betul kertas 3 ni. Kemudian tu nanti awak boleh cuba balik rumah buat latihan kertas 3. Buat. Dah buat baru tengok jawapan belakang. Bukan tengok soalan, tengok jawapan. Salah. Boleh itu cara dia. Mula-mula ni sampai pukul berapa ni saya rasa saya perlukan 2 jam untuk lecture je. Jadi awak dengar betul-betul, teliti betul-betul, fahamkan betul-betul konsep. Jangan hafal case, jangan hafal soalan. Itu yang pelajar buat. Akhirnya tu yang soalan tanya lain, dia jawab lain jadi to score paper 3 is to know paper 3. Nak tanyalah berapa markah awak kertas 3 ni? Form 4 ada cecah 40. Laut. 30 lebih. Jadi saya harap lepas ini pada malam ini kita dah discuss mid year awak boleh skor 40 ke atas. Boleh mudah je. Lepas tu saya tak ada bincang lagi kertas 3 ni. Jadi kita perhatikan sebelum saya mulakan dengan kertas 3, saya suka nak cerita tentang konstruk yang ada dalam kimia. Kita ada tiga kertas, kertas 2, kertas 3. Soalan SPM digubal berdasarkan konstruk. Itu kena jelas. Bukan berdasarkan tajuk. Ni ramai pelajar cikgu, tajuk apa keluar ibu tajuk ni penting bukan tajuk lah, konstruk. Konstruk tu kalau kita perhatikan, untuk kertas 1 ada 3. Untuk kertas 1 kita ada 3. Jadi maksudnya, awak kena jelas, kita ada 20 soalan knowledge. Knowledge ni apa? Pengetahuan. Soalan pengetahuan, 20. Pengetahuan tu apa? Awak tahu, awak boleh jawab. Tak tahu, tak boleh jawab. Tak apa. Jangan takut. Tak payah salin. Kau dengar je cikgu cakap. Hari ni kau dengar je. Cikgu dah rakamkan ni. Dengar betul-betul. Nanti awak faham. Masa saya belajar universiti, saya beritahu awak. Lecturer saya ada yang menulis tu dia marah. Jangan tulis. Terutama lelaki. Kau tulis kau out. Habis cikgu nanti nak balik. Ni yang saya bagi ni. Video dia. Tengok betul-betul. Boleh? Kau dengar betul-betul. Kalau tak nanti hilang fokus awak. Yang kedua, understanding. Kefahaman. Kefahaman ni apa Awak kena ingat, awak kena faham. Itu yang saya dalam kelas tu, berbulan-bulan saya ajar awak. Mula macam, benda cikgu ni banyak cakap kan? Tetapi sebenarnya, cakap saya bukan sebarang cakap. Cakap saya nak memahamkan awak. Boleh? Sebab apa? Ni cerita dia ni. Saya faham benar konstruk kimia. 15 soalan kefahaman. Kalau awak hafal. Lepas tu soalan tanya kefahaman, boleh jawab? Memang tak boleh jawab, tak boleh bagi. Saya dengar faham apa benda. Engkau hafal. Itu masalah belajar. Lepas tu 15 soalan aplikasi. Soalan aplikasi ini pergi kepada pengiraan. Soalan cerita tentang pengiraan. Hazard baru. Kau duduk situ boleh. Ni pun boleh. Tapi kau sini kau kena langkah. Boleh. Boleh depan boleh. Ke panas ke tepi sikit. Jadi boleh. Itu panas tak? Kalau panas kau kena tepi sana. Boleh. Jadi hari ni saya prefer kertas 3. Jadi tak ada apa-apa, you just dengar je dulu. Boleh kita dengar, lepas tu nanti video tu ada dalam WhatsApp tu nanti saya upload. Boleh. Nanti awak dengar balik, tengok balik dan fahamlah, yang penting faham. Soalan pengiraan. Di sini kalau lihat dua tajuk saya ajar, kadar tindak balas, saya ajar karbon sebatian karbon. Awak dapati saya selalu akan masukkan soalan pengiraan. 15 soalan pengiraan. Pengiraan ini bukan dihafal.
pengeran ini aplikasi awak tahu, awak faham, awak buat. Tapi masalah belajar dia tak nak buat. Alah cikgu dah okey lah, habis. Ada pelajar hafal pula segala nombor-nombor yang ada. Jahanam. Ayo hafal lithium, react dengan water dapat lithium hydroksida dengan hydrogen gas. Confirm ke keluar lithium? Kita ada sodium, nitrium, kita ada kalium, betul? Itu yang kau rasa stres dia belajar kimia sebab kau hafal soalan siapa suruh. Okey. Itu kertas satu. Sekarang kita kertas dua. Kertas satu ni siapa yang menghafal boleh survive lagi sebab 20 daripada 50. Awak masuk kertas dua lagi naas. Sebab ini 50 markah, ini 100 markah. Saya percaya cerita saya ni tak semua cikgu cerita. Cikgu bagi ikut learning outcome. Saya ikut apa yang ada dalam SPM. Habis cikgu sekolah saya tak ada macam ni, itu sekolah kau. Cikgu kau tak ikut spek. Saya cerita SPM. Tiap-tiap tahun soalan SPM digubal berdasarkan konstruk. Ini yang kita akan follow. Okey, contoh dalam kertas 2, kita ada 5 konstruk. 1, 2, 3, 4, 5. Konstruk itu knowledge, iaitu pengetahuan 14 markah. 14 markah saja. Kau ngapa lah macam nak rap? Okey, saya tanya. Apakah maksud, berikan maksud isotope? Apa? Okay, good. 1 mark. What's meaning of rate of reaction? Zero. Rate of reaction, for example, changes in quantities of reactant or product against time. You lupa perkataan quantity, perubahan quantity tak tulis, perubahan bahan tindak balas, hasil tindak balas terhadap masa habis. Sangat rigid. Sebab tu saya kata dengan pelajar, pada saya kau tak betul, kau boleh namakan section A sampai section C. Dan yang lain the rest 21 marks understanding, kefahaman. Sebab tu kerja saya nak memahamkan awak, kerana tanpa faham awak tak boleh pergi kepada aplikasi. Aplikasi ni nak pergi aplikasi kena faham. Jadi faham ni yang penting ni, faham ni. Maksudnya 86 markah adalah yang level tinggi, bermula daripada kefahaman. Siapa yang belajar menghafal, jenis dia gini tau. Saya jumpa 15 tahun saya mengajar. Cikgu ajar ni, boleh pula cikgu, you ajar, you kena bagi macam ni tu. Soalan jawapan. Saya cakap kan, kau buat okey boleh, tapi kau okey paling tinggi kau boleh dapat B lah. Nak dapat A tu, border A tu, kau stres, kau boleh jadi hilang akal lah. Kau rasa tension pasal banyak benda kau nak buat latihan. Saya tidak. Saya tidak menghafal kes. Macam saya buat carbon compound betul. Mula-mula you tengok macam ni, tapi bila benda tu sikit je. You hafal konsep, you hafal apa? You kena hafal dia punya apa meaning dia, faham konsep, you apply. Settle. Kerja saya di sini ialah memahamkan awak. Okey, kemudian tu kita ada analisis. Soalan apa ni analisis ni? Soalan compare. Okey, ataupun banding. Okey, banding ni macam mana? Soalan banding mesti keluar. Okey, banding ni dia senang Okey, katalah kita ambil contoh awak pelajar A, pelajar B. Okey, bila saya kata bandingkan pelajar A, pelajar B, okey, pelajar A seorang lelaki, pelajar B seorang lelaki. Dia mesti benda yang sama. Okey, ada juga okey, pelajar buat macam ni. Pelajar A seorang lelaki, pelajar B tidak memakai cermin mata. Diterima tak dalam SPM? Dalam konteks perbandingan. Betul cikgu, dia tak pakai cermin mata. Tak boleh. Pasal kalau cerita cermin mata, sini pun cerita cermin mata. Itu yang pelajar buat, dia contohlah. Kita ambil yang apa? Karbon 12, 6, karbon 13, 6. Okey. Pelajar ni sebut, okey. This atom of carbon have number of proton 6. But this atom, okay, carbon consists nuclear number 13. Walaupun benda yang sama,
betul, tapi benda tu sama tak? Tak sama. Satu proton, satu nukleon. Kita tak terima. Ini teknik menjawab SPM. Gila markah. You kena cerita, okay, this proton have a proton number 6, whereas this proton, this atom proton number also 6. Itu cerita. Baru you dapat. Jadi soalan compare mesti keluar. Dan kalau you tengok, kenapa cikgu ada pelajar kata, ya cikgu dia soalan rate of ratio mesti keluar punya. Kita dah cakap tak ikut tajuk. Cuma satu je. Saya pernah buat nilai soalan. Cuma yang masalahnya ada certain topik kita memang susah nak buat soalan compare. Contoh chapter 3. Chemical equation. Compare apa kita nak buat? Kalau structure of atom bolehlah yang isotope tadi. That's why yang paling mudah nak compare rate of reaction. Pasal ada 4 factor. Kita ada size, kita ada concentration, kita ada temperature, kita ada catalyst. Tahun ni keluar ada perkataan tinggi, perkataan rendah. Tahun depan kita keluar suhu pula. Tapi soalan compare mesti keluar. Boleh? Jadi you jaga-jaga. Benda kalau ada pairing saja, insya-Allah kemungkinan untuk compare tu ada. Boleh? Jelas Okey, kemudian tu ini yang saya selalu dijemput ke sekolah memperihalkan ini. Itu yang saya sibuk. Tapi sebenarnya awak untunglah sebab saya dah tuition kat sini, saya briefing terus tentang bagaimana teknik menjawab dia. Okey. Lepas tu yang kelima paling highest synthesis yang relate kepada eksperimen. Ramai terkejut. Bukan eksperimen hafal ke cikgu? Tidak. Tidak dihafal. Habis cikgu, macam mana kita nak tulis kalau kita tak hafal? Okey, saya ceritakan ini contoh Kalau kita lihat contoh contoh, okey, saya perihalkan tentang eksperimen kereaktifan kumpulan 1 terhadap air. Okey. Saya perihalkan, okey, kalau ketah 2, kita hanya perlukan letak bahan dan alat radas. Betul? Okey, lepas tu yang kedua kita cerita tentang procedure. Lepas tu yang ketiga kita cerita tentang pemerhatian, observation. 3 benda ni you cerita. Dan saya tidak hafal dia tau. Contoh, okey, bahan dan radas, okey, saya akan buat lithium, natrium, helium. Okey, benda tu memang kita tahulah. Okey, lepas tu nak guna apa cikgu? Air. Okey, kita ambil. Lepas tu, start pula. Okey, kita buat prosedur dulu. Okey, prosedur, tolong saya perasan, rupanya dalam buku teks dia lukis gambar, ada setengah eksperimen tu dia lukis gambar dan dia tulis perkataan set up the experiment as a diagram shown. Betul lah? Dia tulis perkataan set up. Set up, okey. Ni yang kata set up the apparatus. Okey, perkataan set up the apparatus ini jangan digunakan. Walaupun dalam buku teks ada. Kerana dalam teknik menjawab SPM, setup itu general explanation. Contoh, dalam amal, okay class, now set up your apparatus. Yes teacher, how? Set up. Yes teacher, how? Set up. Apa set up tu? Kau pun rasa, apa benda set up? Tapi kalau saya kata, okay class, now, okay, fill water into glass basin until half full. Masukkan air ke dalam basin sehingga separuh penuh. No. Best response. Tu saya sebut. Best response. Kita punya method kat sini, kita akan berikan best response. Best response ni maksudnya, tak ada lagi lah orang kata argument, ataupun penolakan, ataupun bantahan, ataupun kekurangan. Contoh kan, you cakap, okay, fill the water. Nanti you tanya balik, berapa banyak cikgu? Betul? Tapi kalau saya kata, okay, masukkan air ke dalam glass basin, glass basin tu, okay, ataupun basin kaca, okay, sehingga separuh penuh. Kan clear? Okay, nombor 2 apa nak buat? Tengok, depan awak ni, saya tidak menghafal. Saya synthesis.
Maksudnya di sini, kalau hari ni saya cerita 12.5, esok you datang jumpa, saya tak tengok apa tahu, saya just mungkin ayat cerita sama, ayat mungkin ada sikit lain. Awak faham cakap saya tak? Yang kau lain, kau pergi hafal buku pelangi, macam mana buku pelangi tu macam tu lah kau punya ayat. Kau faham tak? Tu yang kau stress. Saya pula, saya ingat memori saya buat, okay, apa kita buat? Take up lithium from bottle using faucet. You tulis faucet dekat bahagian bahan aras. Tengok, saya tidak menghafal je kan, relax je. Okay, lepas kita keluarkan lithium dari botol dia, apa kita buat? Dengan menggunakan faucet. Yes. Cut lithium, jangan kata cut je. Cut lithium into small pieces. Potong lithium kepada, okay, kepada ketulan-ketulan kecil sebesar saiz kacang hijau dengan menggunakan pisau. Perfect, marvelous. Tak boleh orang tolak lagi. Ini potong lithium. Berapa banyak? Kita mana boleh telefon you? Betul tak? Dan dia pula tak ada hafal, tak ada. Tak ada hafal. Dia terbitkan tu. Okey. Lepas tu, ini nama apa? Common sense. Betul. Common sense ni maksudnya benda tu logik dia you boleh fikir ni. Sebab you orang dah besar, bukan darjah 5. Pengalaman dah banyak. Betul tak? Kalau saya katalah, okey, masukkan air ke dalam besin kaca sebanyak 3 beldi. Cikgu banyak cikgu. 3 beldi tu you boleh reject. Tak ada, banyak sangat. Betul? Padahal benda tu kita jawapan, tapi you tengok 3 beldi banyak cikgu. Pengalaman you tahu 3 beldi tu banyak. Betul tak? Ini kadang-kadang kan, kepala tu tak nak guna tau. Tu yang saya apa hal kau tak nak guna otak kau? Guna. Jangan nak hafal dalam buku tu, lepas tu kau pun hafal buku pelangi, buku macam pelangi dia kan. Itu belum fizik lagi, belum bio lagi. Pada saya sebenarnya eksperimen ini awak simpan dalam bentuk memori, kenangan. That's why saya di sekolah memang akan buat eksperimen, dan saya kata tolonglah you all ingat eksperimen ini dalam bentuk memori. Tugas awak dalam peperiksaan tukarkan dalam bentuk ayat. Itu saya buat sebab ia paling mudah untuk recall berbanding dengan ayat demi ayat. Tapi you macam ni kalau saya tak buat, okey, tak ada masalah. Kau baca buku pelangi tu, okey, kau tukarkan kepada, kau macam imajinasi lah. Imajinasi, lepas tu kau imajinasi banyak kali, 3-4 kali ke, lepas tu kau tukarkan imajinasi tu kepada ayat nanti dalam peperiksaan, boleh. Maksudnya kau bukan hafal dalam bentuk ayat demi ayat, kau hafal dalam bentuk peristiwa, boleh. Itu je cara lah. Tu kadang-kadang saya geram juga lah kalau pola ni tak buat. Pening kan cikgu ni kan. Nak cakap apa, saya dalam khusus saya cakap juga buat eksperimen, buat. Beritahu macam-macam lah diorang. Tapi sebenarnya paling senang. Okey, lepas tu apa tadi? Lepas kita dah potong kepada ketulan kecil, ada minyak tak? Ada minyak kan? Ya, kena simpan dalam botol tu ada paraffin oil. Kau ingat tak eksperimen ni? Minyak tu nak buat apa? Yang ada dekat lithium tu. Kita kena buat apa? Jilat. Apa tu? Kita keringkan, betul tak? Keringkan minyak yang terdapat pada lithium dengan menekan-nekannya di atas kertas turas. Dry the lithium, okay? Dry the oil in the lithium, add the lithium by pressing within two filter papers, for example. Boleh? Okay, lepas tu apa? Put slowly into glass basin using faucet. Okay, lepas tu apa kita buat? Observe the movement of metal on the surface of water, betul tak? Then put red litmus paper into, red and blue litmus paper into, okay, water in the glass basin, betul tak? Betul apa? Look at the changes of color of litmus paper, betul tak? Lepas tu repeat step 1 nanti. Berapa tadi? By replacing lithium with sodium and potassium. Depan awak ni saya tak hafal ni.
Itulah dia synthesis. Lepas tu, bila kau dah tulis prosedur, alat radas tu baru kau tulis. Masukkan. Lepas tu baca lagi. Maksudnya, eksperimen ini, awak kena draft. Bukan muntahkan. Aku yang muntah menanda kau punya, tak apa-apa. Boleh. Tapi, ia memerlukan praktis. Dia kena praktis. Tak boleh baca. Peperiksaan adalah satu benda output. Yang awak sekarang dengar input. Tapi input penting. Kalau tak ada input, mana datang output? Betul? Okey. Jadi itulah ceritanya. Okey. Sekarang kita lihat dulu kepada kertas 3. Kertas 3 ni tidak ada konstruk kimia yang kita soal. Konten tak ada. Konten, kandungan kimia tak ada. Biar betul cikgu. Ya. Tak ada konten dan saya tunjuk ke awak tanpa pengetahuan kimia yang luas pun. Awak boleh skor paper 3. Tapi mana markah awak? Persoalannya mana markah awak? 30, 20. Apa benda ni? Apa cerita? Kertas 3 awak tak mahir, tak kenal dia. Boleh? Okey. Betul ke cikgu? Ya, betul. Kita tengok. Kertas 1 40, kertas 2 kena dapat 60, kertas 3 kena dapat 40. Okey, saya nak cerita tentang kertas 3. Awak pun dah sedia maklum, dalam kertas 3, kita ada dua bahagian. Bahagian struktur dan juga bahagian esei. Betul? Okey. Dan bahagian struktur itu akan berikan awak 33 markah. Betul? Dan sebenarnya soalan struktur itu adalah cerita tentang 11 kemahiran proses sains yang perlu awak tahu. So, pada malam ini, saya nak cerita kemahiran proses sains itu. Saya bukan ikut topik. Boleh? Era ikut topik berlalu. Maksudnya, bila you faham kemahiran itu, macam mana nak membuat observation, pemerhatian, next time, soalan apa keluar, form 4, form 5, ke apa ke, kau boleh jawab, telentang, telungkup, datuk, nenek, kau boleh jawab. Pasal kau faham apa itu pemerhatian. Boleh? Tu ceritanya lah. Jadi dalam ni, ni. Kalau you tengok, ada 11 kemahiran proses sains ni. Bila 11 tu darab dengan 3. Maka penuh untuk satu kemahiran ni 3. Dia 3, 2, 1. Okay, best respon 3. Kurang, cacat sikit, kurang 2. Kurang lagi, inaccurate 1. Kalau wrong respon, kosong. Okay, 11 kali 3, 33 markah. Okay, awak kena tahu memahati, mengelaskan, inference, mengukur, meramalkan. Soalan ni mesti keluar. Soalan meramalkan mesti keluar. Dan pastinya ada satu kemahiran yang amat annoying, menjengkelkan pelajar, iaitu definisi operasi. Betul? Ni cerita. Tapi untuk mata all, definisi operasi 3 markah. Saya cakap kalau katalah kau annoying sangat soalan ni, jangan jawab. 33 tolak 3, 30 markah. Maksudnya jadi efek awak 3 markah je. So kalau awak skor yang lain tu faham, markah engkau 47. Mana markah engkau 47? Maksudnya yang lain-lain kau tak dapat jawab, tak faham. Jelas? Boleh? Okey, kemudian tu kita lihat pula bahagian kedua adalah soalan esei. Soalan esei ni adalah soalan di mana kita melakukan perancangan eksperimen. Okey, dan yang paling penting bahagian esei ini hanyalah soalan-soalan yang ada MV dan RV. Manipulated variable dengan responding variable. Soalan yang tidak ada manipulated variable, responding variable tidak akan disoal dalam ni. Contoh apa? Naphthalene kan? Tapi jangan fikir pula, cikgu tak keluar paper 3. Keluar, structure boleh keluar. Yang measuring alat mengukur tu mesti keluar lah. Macam mana baca termometer dan sebagainya. Tapi
soalan kertas 3 mungkin tak kalah. Tapi jangan main-main. Tahun lepas, nanti kita akan bincang soalan empirical formula, formula empirik. Nak tanyalah, formula empirik ada tak MV-RV? Tak ada. Tak ada. Kita tahu, kita ukur weight dia, kita dapat weight mass magnesium, betul? Dapat oksigen dan kita bagikan dengan dia punya dapat mol, lepas tu simplest ratio dia, betul? Dan itu saja. Tapi tahun lepas dia boleh buat sedikit adjustment dan akhirnya formula empirik itu sudah ada MV dengan RV. Tapi konsep dia masih sama. Ada MV, ada RV. Jadi tugas awak cari MV, cari RV. Tak tahu MV, RV, naas. Sorry to say. Tujuan markah kau hilang ya. Okey, ada soalan? Ya teacher, saya ni juga saya tak hafal lah prosedur ni lah. Saya cakap, Azal, Ustaz, masalah kau tak faham soalan ni? Saya tak hafal prosedur tu, saya susah tu. Jangan buat. Jangan buat lagi. Yes, prosedur 3 markah. Yang ni 3, yang A ni 3, okey, ni 3. Prosedur ni 3. Maksudnya kalau 17 tolak 3, 14. 14 campur dengan 30, 44. Sepatutnya senang-senang awak dapat 40 ke atas. Betul? Tapi mana makan kau? Maksudnya awak tidak menjawab dengan baik soalan-soalan kemahiran lain. Okey. Jadi ini yang scoring for items ya. 3 marks, the best response, 2 marks, average, 1 mark, inaccurate response. Okey, boleh Saya memang cerita lecture je. Jumpa yang kalau kenal memang 1 jam ke kenal saya cerita. 1 jam setengah saya cerita. Kau dengar lah. Menanah hati kau dengar. Okey. Tapi insyaAllah saya dengar. Saya akan cerita. Tapi saya senang hati lah. Senang cerita apa yang saya berikan ikhlas. Dan awak akan terima dengan ikhlas. Awak akan rasa 1 jam, 2 jam saya cakap pun tak masalah. Itulah. Okey. Jadi kita lihat kat sini. Okey. Kemahiran ni saya akan ajar awak bagaimana kita nak jawab ikut apa yang kita faham kat sini. Okey, yang pertama kita nak lihat memerhati. Iaitu menggunakan satu atau lebih panca indera untuk mendapatkan maklumat tentang suatu objek, peristiwa atau persekitaran. Panca indera yang digunakan ialah penglihatan, sentuh, bau, rasa, dengar. Tapi kertas 3 kita pakai penglihatan saja. Kenapa Zaman saya 1998 sampai SPM, saya dah mali. Bila mali kita buat. Bila kita buat, memang ada bau, memang ada sentuhan, memang ada rasa, betul. Tetapi awak hanya ada kertas, peperiksaan tertulis. Jadi stimulus yang kita berikan tulisan atau gambar. Jadi kertas 3 hanya fokus pada apa yang kita nampak. Tapi untuk teori, kertas 2 semua ni. Boleh jelas. Apa yang kita nampak? Okey. Jadi katalah kalau you dah faham lah. Ni apa dia punya pemerhatian di sini. Apa pemerhatian dia di sini? Ni. Apa nak cakap? So cuba yo fikir. Kau nampak? Kau? Dono hanya cakap dono. Kau? Tak tahu. Wah, senang tak tahu. Nak cuba? Apa yang nampak warna dia apa? Apa yang okey, saya dah kata tadi best respond. Apa yang hijau, apa yang merah? Ini apa ni? Ini apa ni? Relax babe. Think easy. Ini apa ni? Ini apa ni? Ini apa ni? Tapak kaki. Tapak kaki ya, betul lah. Tapak kaki warna hijau. Ini tapak kaki warna merah. Kecil ke besar? Okey. Terdapat tapak kaki merah yang kecil dan juga tapak kaki hijau yang besar. Itu pemerhatian. Ada benda lain? Okey, ada pelajar cakap ini. Cikgu, ada burung kecil dan burung besar. Salah. Sebab burung kecil dan burung besar itu merupakan inference. Pelajar terbalik tau. Kita tanya observation, dia bagi inference. Kita tanya inference, dia bagi observation. Terbalik. Sebab dia tak faham. Boleh? Okey, contoh kan. Kalau saya tanya betul dah faham ni?
Apa pematian awak pada saya? Okey, awak tulis. Cikgu Rudi seorang lelaki. Pematian dia? Saya ni, Cikgu Rudi ni, seorang lelaki, betul? Pematian dia, betul? 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 Salah, betul? Salah? Salah? Betul? Jawapannya salah. Cikgu bukan lelaki. Saya lelaki. Tapi dari konteks pematian tu salah. Awak ada nampak ke perkataan lelaki kat baju ke, label ke, saya pakai kat kepala ke, ada? Kan saya dah kata apa yang kita nampak. Okey. Jadi you nampak saya ada macam bawah ni ada rambut-rambut kat dagu ni, cikgu. Yes, tu pematiannya. Janggut pun tak boleh, tak betul. Macam ada bulu di bawah ni. Kerana saya lelaki. Kerana saya lelaki tu influence. Boleh? Kau faham tak? Saya nak fahamkan itu. Bila you fahamkan tu, dia boleh apply pada mana-mana eksperimen. Ni saya tidak mengajar kepada case, kepada tajuk ni, tajuk tu. Tak apa, nanti kita lihat. Okey, yang ni apa pematian ni? Apa bahasa mudah kena cakap? Satu perkataan. Merah dengan hijau tu apa kita kata? Campur, yes. Tapi kita respon, kita alter lagi. Tapak kaki merah dan hijau bercampur. Itu yang nampak. Kau jangan kacau sangat jiwa tu. Relax, take easy. Ini ayat nak bombastik. Relax, kau pakai otak kau susun ayat. Boleh? Ini aduh. Okey, kalau saya tanya inference dia, inference dia, saya tanya inference dia. Kenapa inference dia? Mereka gaduh je. Betul. Ni cerita lah kan, logiknya kan. Mereka gaduh je. Okey, yang ini pematian dia. Apa yang nampak? Tapak kaki hijau yang besar sahaja. Betul? Betul tak? Kenapa inference? Kau tanya inference apa inference dia? Merah mati. Merah dah kena makan dengan yang hijau, yang ketapak kaki hijau, ataupun dah kena makan dengan perut besar. Boleh tak? Jadi inilah ceritanya. Ada bekas tapak kaki merah, itu inference dia. Jadi ni kalau yang ni okey, pemecah bertukar warna, awak tak boleh kata kalsium karbonat ataupun gas karbon dioksida terbebas pematian. Banyaklah kita ada nampak perkataan gas karbon dioksida, mana kita nampak. Yang kita nampak gelembung-gelembung gas. Lepas tu kalau air kapur jadi keruh, karbon dioksida dihasilkan. Jangan karbon dioksida dihasilkan untuk pematian. Inference air kapur jadi keruh. Balik. Okey, dah jelas tak kat sini pematian okey, bagus. Jadi ingat kertas 3 hanya fokus pada mata saja. Pada mata saja. Okey. Jadi cikgu, betul ke cikgu? Kita boleh apply benda yang kita faham tentang ini dan tajuk ni. Okey, kita ambil soalan SPM. Okey, kita lihat kat sini. Katalah sekumpulan pelajar telah menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan jenis elektrod terhadap kupron 2 klorida. Yang elektrolisis. Alamak, mati cikgu. Tak hafal. Half integration ada berapa faktor? 3 kan? Alamak, half integration pun tak tahu buat. Hello, saya dah kata konten tak ada. Betul ke? Betul. Ini. Kedua-dua elektrod ditimbang. Larutan 2 klorida dielektrolisiskan selama 45 minit. Kemudian kedua-dua elektrod karbon ditimbang sekali lagi. Okey, eksperimen diulangi dengan menggantikan elektrod karbon dengan elektrod kupron. Ini cerita dia lah. Okey, dia bagi saya tanya ini adalah positif, ini positif elektrod. Betul? Mana panjang ni kan positif kan? Ni positif terminal, ni positif terminal. Maka yang ini akan jadi positif elektrod. Kenapa dia jadi positif elektrod? Elektrod ni dia jadi positif sebab dia sambung pada positif terminal. Saya pun tanya, apakah pemerhatian yang terdapat pada anode? Anode ni adalah positif elektrod bukan positif terminal tau. Terminal kat bateri. Itu konsepnya lah. Okey, saya tanya, apakah pemerhatian yang terdapat di anode? Apa jawapan awak? Gelembung. Jangan gelembung. Gelembung tu bahasa Melayu. Gelembung tu satu. Kalau dua, lebih daripada satu?
gelembung. Kalau kata bahasa Inggeris, bubbles ada S. Boleh. Apa cakap gelembung, gas. Apa warna dia ni? Tak, ini. Apa warna dia ni? Tidak berwarna dihasilkan. See? Perlu tak kita buat half equation ke apa? Tidak. Apa kita nampak tu tulislah. Boleh. Okey, ini apa pemakaian dia pada katot? Ni ikutkan ni warna perang ada sikit lain dia. Ni kalau kata dia tak warnakan, dia akan labelkan. Okey, apa ni? Ini apa keadaan dia? Berpejal ke, cecair ke, gas? Berpejal. Okey, berpejal, perang terbentuk. Habis. Boleh. Jangan cakap kuprum terbentuk, tak boleh. Tak ada perkataan kuprum. Boleh. Okey. Yang ini, ini dia tukar pada copper. Apakah pemakaian you boleh buat kepada anode? Yes, elektron semakin menipis. Tengok, dah jauh terus dah. Tak perlu nak buat pesawat setengah ke apa ke, mengapa bergaban. Ini kertas 3. Okey, ini. Elektron semakin menebal. Faham? Jelas. Okey, jadi kalau lihat kat sini, observation gelembung-gelembung gas setiap warna terbebas, inference gas terbentuk. Elektron menjadi base kerana atom kuprum menjadi ion kuprum 2. Betul lah. Dia yang atom tu adalah pepejal. Tapi bila dia menipis, nampaklah yang atom itu menjadi ion. Betul logik tak? Saya bukan cerita konten, saya cerita logik. Okey. Pepejal perang terbentuk. Confirm lah copper form ataupun kuprum atom terbentuk. Tidak macam mana tiba-tiba bila kita jadi pepejal perang tu. Boleh? Okey, bagus. Selesai. Sudah konstruk yang pertama. Saya harap selepas ini apa sahaja soalan observation boleh buat. Okey, yang kedua. Mengukur menggunakan nombor mesti keluar. Tak kisahlah. Dia pakai termometer ke, dia pakai measuring cylinder ke, pakai stopwatch ke, mengukur menggunakan nombor mesti keluar. Dan saya harap awak tahulah, kalau termometer kita ambil hujung ni, betul tak? 95. Tapi ingat, ada satu cerita di mana kita tidak bersandarkan kepada angka tu saja. Kita ada mengira dia punya decimal place. 95, 89, 84, 83. Kalau awak tulis 95, sini 95, 89, 84, 83, 83, 83, 77, 70, awak akan hilang satu markah. Walaupun betul. Kenapa? Perpuluhan. Okey, perpuluhan ini, tempat perpuluhan ini, adakah kita hafal ikut radas? Tidak. Kita lihat kepada skala. Okey. Okey, skala ni macam mana? Yang pertama awak kena pasti unit terkecil untuk ini. Okey, unit terkecil saya ada 1. Jadi 1 bahagikan dengan ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, betul? Ada 10. 1 bagi 10 dapat 0.1. Jadi dekat sini unit terkecil je 0.1. Boleh faham tak? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1. Satu unit dia, okey, 0.1. Kemudian tu 0.1 ni awak bagi 2. Itu memang style kimia. Kita bagi 2 dapat 0.05. Maksudnya kalau kita katalah jarum ni dia kat tengah-tengah ni, dia pergi kat tengah-tengah ni, nilai dia adalah 0.05. Betul? 2 tempat perpuluhan sensitivity alat ni. So kalau kata jarum ni kena kat sini, dia akan dapat 1.50 lah. Sebab kalau kata dekat tengah-tengah ni, dia akan jadi 1.55. Betul? Memang sensitivity alat ni 2 tempat perpuluhan. Boleh? Okey. Jadi awak boleh bagi 1.50 ataupun 1.5. 2 tempat perpuluhan, 1 tempat perpuluhan pun betul. Boleh? Jelas Okey, kita lihat pula yang ini, kes ni.
Tengok, alat yang sama, voltmeter, tapi kan macam-macam skala dia. Okey, kat sini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1 bahagikan dengan 5, awak akan dapat 0.2. Jadi 0.2 bagi 2. 0.1. Maksudnya kalau saya besarkan, okey, dia dekat sini, okey, ini kan 0.2. Betul? Yang tengah-tengah ni mesti 0.1. Satu tempat perpuluhan. You letak dua tempat perpuluhan, pelik. Macam tak betul, macam menipu. Kerana alat ini satu tempat perpuluhan. Sebab kalau dia tengah-tengah pun 0.1. So kalau kata dekat sini 3.0 V, bukan 3.00. Tak mungkin ada satu tempat sebab alat ini tidak direka sampai dua tempat perpuluhan. Dia hanya satu tempat perpuluhan. Kau jaga ke tu nanti kau pergi universiti, profesor tu kau berlabur nak perempuan-perempuan, dia rindai ke? Dia attend kau kat mana? Dia attend kau dekat alat. Dia kata kat sini saya nampak awak punya alat ni dua tempat perpuluhan. Datang kau bagi 3 tempat perpuluhan. Contoh kan, alat ni dia tengok ada 2 tempat perpuluhan. 0.05 kan dia tengok kan. Kau bagi contoh 3.452. Dia pun boleh. Mana kau dapat 2 ni? Faham tak? Dia boleh tahu kau menipu. Nak tipu pun kena smart. Jangan sampai tempat perpuluhan kau belasah. Boleh? Jelas Okey, alhamdulillah. Selesai. Jadi jangan lupa tempat perpuluhan. Ni kertas apa? Kertas 3. Kita akan consider dapat 3 markah. Okey, kemudian tu kita lihat pula mentafsir data menggunakan wang dan buang masa berkomunikasi. Okey, jadi dikata lukiskan graf suhu melawan masa pada kereta keras yang diberikan. Okey, suhu melawan masa, temperature against time, temperature Y against time X. Memang biasa kita ambil kecerunan ialah Y melawan masa. Okey, Y melawan X, Y melawan X. Okey, tak perlu hafal. Okey, kau jangan terbalik-balik pula, cikgu saya tak hafal. Siapa suruh hafal? Tak ada. Okey, bila awak buat, okey. Saya nak beritahu alamak, saya tak ada kertas. Okey. Dia macam ni tau. Alamak, saya kalau buka ni nanti dia akan mati dia punya ni. Okey, contoh dia macam ni tau. Kan kita ada kotak-kotak besar ni. Kotak besar ni. Okey, dia mesti pakai 50% daripada graf kita. 50% tu bukan skala. Okey, contoh 0, 5, 10, 15. Bukan skala ni tau. Yang kita pakai adalah dia punya graf dia. Okey, maksudnya kau faham tak maksud cikgu? Okey, cikgu kena matikan kejap.